Okey guys, perkongsian seterusnya bercerita mengenai satu benda yang tidak melibatkan pemain lah. Tapi ini pernah juga kita sentuh pada musim kita beraksi cukup cemerlang di saingan Asia pada 2 musim lepas, di mana kita telah menceritakan untuk mengupdate ataupun memperbaiki ataupun membuat stadium baru untuk aku bukan katakan untuk Sabah FC lah kerana ada benda yang ingin aku bawa anda bincang di sini. Tapi untuk mendapatkan satu stadium yang lebih moden dan canggih di Sabah ni. Itu penceritaan dia lah dan benda ni memang pernah disentuh juga pada sekali lagi 2 musim lepas hasil daripada layaknya kita beraksi di saingan Asia. Tapi walau macam mana pun ianya tidak boleh dilaksanakan dengan begitu cepatlah. Apa yang telah dilakukan adalah membaik pulih, mengupgrade stadium yang sedia ada itu stadium Likas sekarang ni dengan membolehkan ia layak untuk dijadikan venue sah di saingan Asia dan kita berjaya melakukan benda sedemikianlah. Jadi apa yang ingin aku kongsikan pada kamu adalah pengesahan pelaksanaan di dalam fasa perancangan untuk membina stadium Likas 2 untuk Sabah. Aku cakap Sabah dulu, Sabah FC aku belum cerita lagi tapi itu aku akan terangkan kamu reason dia. Di mana kapasiti stadium ini dianggarkan boleh memuatkan seramai 15 ke 20 ribu orang. So bila aku ini again ini adalah apa yang diperkatakan sajalah, belum ada black and white lagi tentang pengesahan stadium ni. Ianya masih dalam proses uh, perancangan reka bentuk stadium tersebut. Tapi apa yang dijanjikan stadium ni akan menjadi lebih moden, ianya betul-betul layak untuk digunakan sekiranya perlu untuk perlawanan-perlawanan yang melibatkan Asia dan ianya serba lengkap lah. Maksud aku serba lengkap tu ianya boleh juga ada dedicated room yang lebih sesuai untuk meletakkan sistem penggunaan VR dan apa-apa benda yang perlulah untuk membuatkan stadium ni layak berada di dalam list saingan yang tertinggi ataupun di luar daripada Malaysia. So benda ni kalau mengikut pemahaman aku daripada 2 musim lepas, ianya tidak akan jauh daripada Stadium Likas, ianya akan berdekatan juga dengan area Stadium Likas. Kalau kamu perasan ada satu area tanah tersebut memang boleh digunakan lah. Dia ada padang bola sudah sana. Aku nak macam mana lah tapi aku rasa kamu tahu sendiri lah. Dia memang ada padang bola sudah di sana dan kemungkinan besar di area tersebut lah akan dinaikkan stadium baru ni. Tapi again ini adalah rumours saja. Kemungkinan besar lokasinya juga akan berbeza. Apa yang penting aku nak ingat sudah tapi aku pernah berkongsi di video sebelum ni mengenai bagaimana stadium tersebut boleh layak untuk digunakan selaku stadium yang sah beraksi di saingan Asia. Ada beberapa ciri-ciri tertentu yang perlu diikuti. Antara ciri yang aku masih ingat di sini adalah jaraknya daripada bandar ataupun airport tidak boleh begitu jauh. That's why kenapa aku kuat merasakan yang stadium ni masih akan berada di Likas kerana bagi aku di situ sahaja yang agak sesuai lah untuk didirikan stadium tersebut dari segi jarak sebenarnya. Of course tanah memang ada sudah sebenarnya lah. Tapi yang aku perhatikan di sini adalah dari segi jarak. Manakala untuk Sabah FC pula walaupun aku perkatakan di awal video ni stadium ini bakal mampu untuk dan layak mempunyai fasilitis peringkat Asia. Jadi adakah Sabah FC akan menggunakan stadium ini sebagai stadium utama mereka? Kerana stadium ini bakal dibangunkan dalam lambat lagi lah dalam 2-3 tahun akan datang. So kita nak tahu di mana kedudukan kita pada masa tu. Itu yang aku cuba katakan di sini. Kalau kita kekal berada di saingan Liga Super, bagi aku logik untuk menggunakan stadium ni. Kalau kita mungkin sekiranya penganjur saingan bola sepak takraw kita memutuskan untuk mengadakan 2 liga, Division 1, Division 2 contohnya. Contohlah kalau kita turun di Division 2, adakah logik untuk kita menggunakan stadium yang berfasilitis yang sebegini? Kerana aku menganggarkan mesti dia punya sewa akan lebih tinggi daripada stadium yang akan datang. So adakah klub ataupun management yang akan datang mampu untuk membelanjakan duit sedemikian bagi menggunakan perkhidmatan Stadium Likas 2 tersebut. Buat masa ni itu nama dia lah Stadium Likas 2. Kalau boleh aku nak maulah Stadium Likas 2. Cuba cari something yang lebih
unique ataupun sounds more local. Lebih kurang macam tu. Aku tak tahu apalah stadium apa-apalah. So kalau satu dua ni macam yang alah kurang kreatif lah aku boleh katakan macam tu. Tapi kalau itu pun keputusan dia orang untuk meletakkan stadium likas tua, whatever lah. Aku redha pasal yang pentingnya kita mempunyai Sabah mempunyai stadium yang bilang orang state of the art lah. Lebih kurang macam tu. State of the art tu bukanlah maksud aku macam stadium Bukit Jalil ataupun SSI, tapi untuk di Sabah ni itu adalah stadium state of the art yang kita miliki. So inilah merupakan satu keputusan dan perancangan yang cukup bagus. Sekali lagi katakan bajet dia memang sudah sah, memang sudah diluluskan. Projek pembinaan stadium ni memang dalam proses pembinaan rangka struktur bagaimana rupa stadium tu, dan cumanya sekali lagi di sini ianya akan mengambil masa yang cukup lama dalam 2 ke 3 tahun macam tu, dan lokasinya belum kita tahu lagi di manalah. So untuk uh, siapnya stadium ni, aku mengharapkan Sabah FC masih lagi kekal berada di saingan Liga Super, dan kalau boleh menjadi antara pesaing terbaik lah saingan Liga Super, bersesuaian dengan apa fasilitis yang kita miliki. Hal itu yang betul-betul aku harapkan. Jadi aku menyambut baik perkembangan dan news terbaru ni, dan aku mengharapkan juga ianya boleh membantu juga apa-apa sukan di Sabah, tapi yang paling penting boleh membantu perkembangan um, bola sepak Sabah FC inilah, the only club yang kita ada sekarang ni yang mewakili Sabah di saingan bola sepak tempatan. Jadi okey guys, apa pendapat anda mengenai persiapan atau perancangan pembinaan stadium baru ni? Pendapat anda juga mengenai kerisauan aku untuk Sabah FC di atas sama ada kita layak atau tidak untuk menggunakan stadium ni? Letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.